Dan bersama saya, Alia, iaitu host yang akan menemani korang semua sepanjang aktiviti hari ini. Jadi, dekat SMK Suta Bersamad pada waktu sekarang akan berlangsung aktiviti larian juara yang berlangsung pada hari Sabtu 24 Januari 2026. Korang semua tentang Mentah Dancer hari ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri? Saya Puan Yana. Anak Puan? Kaisar Batrisha Form 5, Al-Fayed Form 4 and Asha Umairah Form 2. Puan rasa anak-anak Puan boleh menang tak untuk larian juara tahun ni? InsyaAllah ada training sikit lah. InsyaAllah boleh dapat podium. InsyaAllah kalau tak dapat pun top 15 pun tak apa. Okay. Yes. Go. Hari ni kita bersama dengan Puan Umar. Jadi Puan Umar rasa tahun ni rumah apa yang akan menjuarai larian juara ni? Saya rasa Rumah Merah akan menjuarai larian Samad tahun ni. Jadi sekarang ni kita bersama dengan Puan Zamzarina. Okey, Puan Zamzarina, boleh beri sedikit kata-kata semangat tak untuk warga SMK Suta Bersamad yang menyertai larian juara ni? Semuanya semoga dapat mencapai kemenangan. Okey, go merah sebab cikgu Rumah Merah kan. Go. Jadi hari ni kita bersama Kishen, Don Daniel, Zafri Syahid, Aaron Mikael, Ahmad Ghazi, Tera. Darwish. Jadi apa perasaan murid-murid tingkatan 1 tahun ni sertai larian juara 2026? Saya rasa seronok Saya rasa seronok dan penat Sangat bangga sebab dapat nombor. Oh ya. Okey, awak pula. Apa perasaan awak? Okay, I feel like I must to train more. I feel I must to do more better next time, because this time I made the last. I did very worse. Next time I'm gonna do way more better. Hari ni kita bersama. Dengan nama saya Muhammad Hadi Zuhai dari Dua Damai. Apa perasaan Zuhai tentang hari ni? Hari ini pendapat saya amat menyeronokkan sebab kita dapat berlari dengan kawan-kawan, walaupun dengan orang yang tak kenal, kita dapat bertegur sapa. Lagi satu yang paling penting, kita enjoy sama-sama, tak kira menang atau kalah. Saya nak beritahu, kita berlari bersama-sama supaya mengeratkan hubungan silaturahim antara kita semua. Hari ni kita bersama dengan Mr. Siva. Jadi Mr. Siva, boleh Mr. Siva bagi ulasan tentang hari ni? Okey, salam sejahtera kepada semua. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada TV SAS yang sudi memberi interview ni. Okey. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua murid kerana saya rasa bangga kerana kehadiran kita pada hari ini sangat membanggakan. Yang kedua, semangat kesukanan itu nampak sangat pada kejohanan pada hari ini dengan pelbagai kaum rapatkan saf mereka. Jadi semangat ukhuwah itu segitu tinggi saya nampak pada hari ini. Jadi saya harap warga sekolah akan teruskan semangat ini untuk segala program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Semangat kesukanan. Okey cikgu rasa tahun ni rumah mana yang akan menjuarai larian juara? Okay, rumah apa Semestinya lah rumah Laksamana Merah. Bersama dengan pemenang larian juara, boleh beritahu perasaan korang dapat medal dan sijil? Saya rasa gembira. Tak ada.
Tak ada boleh. Tak terkata, tak terkata. Gembira lah dapat top 3. Saya rasa seronok dan gembira sebab saya usaha dan usaha. Jadi hari ni kita bersama Divya Rana Linggam dapat nombor 3. Abinaya Ilanggawan dari 3 adik. Kita betul Muhammad kelas. Apa perasaan korang dapat sijil-sijil dan medal ni? Gembira. Best gila. Boleh lah. Tak terkata. Jadi hari kita bersama Saya Amir Ahmad. Afin. Oh, Majesta. Okay, jadi apa perasaan korang dapat benda ni? Best. Hari ni kita bersama Muhammad Safwan. Aziz Zafran. Ikash. dapat nombor berapa? Nombor 1. Nombor 2. 3. Best tak? Hari ni kita bersama Sudamani. Alia. Tunisha. Okay, korang semua dapat nombor berapa? Apa nombor 1? Nombor 2. Nombor 3. Best tak dapat benda ni? Best.